kita harus gerakkan seluruh tenaga kita. Pelajarnya, mahasiswanya, gurunya, pensyarahnya. Sehingga seluruh pimpinan dalam bidang pendidikan itu supaya tumpu ke arah melonjakkan pribadi, diri, nilai, teknologi dan semua bidang yang diperlukan dan dituntut mengikut keupayaan masing-masing. Demikian mukadimahnya. Baik. Setakat yang kita mampu, kerajaan saya, Timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri, percayalah, telah berikan perhatian yang penting. Yang jadi menteri pendidikan dan pendidikan tinggi itu 2 orang. Tetapi seluruh barisan menteri-menteri itu, kalau bicara soal pendidikan itu, menggerakkan minat seluruh jemaah menteri. Maka peruntukan dari segi belanjawan negara, bayangkan, banding negara mana di dunia, sedikit sekali jumlah negara yang memberikan peruntukan terbesar dalam bidang pendidikan, dan ini termasuk Malaysia. Tanya menteri, cukup belum cukup? Tetapi itulah kenyataannya. Kemudian bulan ini bagi penjawat awam, KSN, KPPA ya, naik gaji termasuk semua guru dan pensyarah. Bulan ini tiap pelajar dari darjah 1 sehingga tingkatan 6 semuanya diberi RM150 untuk asas. Ini tidak termasuk seperti mahasiswa baca buku, bantuan-bantuan yang lain, STR untuk anak bujang, untuk bawah 18 dan juga yang selepasnya. Okey. Jadi dah dapat. Bagaimana mutu kerja? Sebelum dapat, markahnya C. Selepas dapat, masih C. Jadi saya mengharapkan dengan lonjakan dalam rancangan pendidikan negara ini, kita benar-benar insaf dan berikhtiar untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Saya mulakan dengan isu bahasa. Yang lain tu yang disebut dalam kertas ni ada bunyi yang indah semua. Nyala rasa guru, keterujaan sebagai pendidik. Wah, ini hebat. Pembugaran budaya membaca. Saya tak payah baca ini, tapi saya nak bagi tajuk dia supaya pendidikan insani yang saya juga singgung tadi. Baik. Saya mula tadi isu bahasa. Semalam, Tuanku Yang di-Pertuan Agong titah tatkala merasmikan Parlimen tentang kedudukan bahasa. Saya fikir majoriti besar rakyat dari semua kaum, semua daerah setuju dan cuba melaksanakan, termasuk dalam semua sistem pendidikan negara kita. Cuma kita nak perkemaskan. Negara ini telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Maka penguasaan bahasanya bukan sekadar menguasai, tapi harus ditingkatkan sebagai bahasa lingua franca dan juga bahasa ilmu. Maka kurikulum bahasa di sekolah dan universiti juga harus ditingkatkan seiring dengan tuntutan masa. Bila kita perkenalkan pembakuan, maksudnya penyeragaman dan peningkatan mutu penguasaannya. Sebab itu kita mulai sekarang saya jelaskan tentang
keperluan bahasa dan menuntut supaya semua sistem pendidikan dalam negara kita menetapkan dan mewajibkan bahasa Melayu mengikut kurikulum kementerian, termasuk sehingga SPM, sama ada di sekolah antarabangsa. Ramai anak-anak Malaysia yang di sekolah antarabangsa, tanpa kecuali, diwajibkan mengambil ujian bahasa Melayu, SPM dan juga sejarah Malaysia. Yang kedua, kita lihat sekolah agama rakyat ini dan Mahat Tahfiz dan sebagainya, sistem persekolahan yang kemudian sekarang meningkat. Mereka juga termasuk dalam kategori ini. Semua bantuan kerajaan itu bersyarat. Dia boleh kekalkan manhaj tarbiyah dan kitab-kitab yang ditentukan. Kita tidak akan mengusik, ganggu. Tetapi di sekolah agama rakyat dan tahfiz yang mencecah lebih 400,000 pelajar juga diwajibkan mengambil bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Ini terpakai juga tentang kontroversi kecil soal UEC, walaupun keadaan sudah berubah. Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar sudah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC. Maka dengan kaedah ini, jalur mereka untuk pergi ke pendidikan tinggi, sama ada dari sekolah antarabangsa atau sekolah agama rakyat dan UEC, itu tidak lagi harus menjadi kontroversi. Kita terima baik asalkan syarat ini diterima. Berkaitan bahasa, saya nak tekankan dan saya telah berulang kali tegaskan kepada rakan-rakan menteri berkenaan. Manakala bahasa Melayu itu dimantap kuasai sebagai bahasa antaraan dan bahasa ilmu, penumpuan tentang penguasaan dan tahap penguasaan bahasa Inggeris harus berubah. Bahasa Inggeris harus diberi lebih keutamaan daripada sekarang. Anak-anak kita mesti menguasai bahasa Inggeris dengan baik sebagai bahasa kedua. Tidak hanya belajar dan mengajar sambil lewa. Standard dan mutu pendidikan bahasa Inggeris mesti ditingkatkan dalam sistem pendidikan kebangsaan negara kita. Kerana negara kita negara perdagangan. Tadi saya umumkan di parlimen, hari ini jam 12 Madrid mengumumkan Malaysia memecah rekod. Buat pertama kalinya dalam sejarah mencecah perdagangan 3 triliun ringgit. Maka penguasaan bahasa Inggeris itu harus diberi keutamaan untuk menjamin masa depan anak-anak di ruang dan medan antarabangsa. Dan juga dalam bidang apa yang disebut penguasaan ilmu dalam transformasi digital, peralihan tenaga, AI dan sebagainya. Semua sekolah kebangsaan harus menyediakan guru. Kerana ini ketetapan kita lakukan. Selain bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Anak-anak, sama ada anak Cina atau anak Melayu yang ingin belajar bahasa Cina sebagai bahasa pilihan, atau bahasa Tamil atau bahasa Arab, Kementerian Pendidikan wajib menyediakan guru yang cukup memberikan ruang kepada anak-anak yang belajar bahasa ini. Jadi pilihan bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab mesti ada di sekolah-sekolah bagi anak-anak yang memilih
untuk menguasai bidang-bidang itu. Kita harap dapat diselesaikan kontroversi bahasa yang tidak berkesudahan. Saya dibesarkan tahun 50-60-an. Perseteruan soal bahasa dan konflik bahasa itu hangat. 2026, dengan dasar ini, insya-Allah kita tamatkan polemik bahasa. Dengan memantapkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan memberi peringatan dan tumpuan penguasaan bahasa-bahasa lain dalam sistem pendidikan negara kita. Baik. Ini soal ujian, penilaian, peperiksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini, kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6? Dan tumpuannya itu, tumpuan matriks pembelajaran Malaysia ini yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Dengan 5 subjek ini. Dan itu sejarah itu dimasukkan untuk tingkatan 3 mulai tahun 2027. 2026 bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains mulai 2026. Saya tahu Kementerian Pendidikan mula nampak gelisah. Mengapa Perdana Menteri nak arah cepat sangat? Tapi kerana saya tahu Kementerian Pendidikan ni kementerian yang cekap dan fikir masa depan. Maknanya, kita buat penilaian dan kita tahu 2 tahun darjah 5, darjah 6 itu kita akan perbaiki dan letakkan anak-anak supaya berikan ruang mereka perbaiki dalam 2 tahun sebelum masuk ke tingkatan 1. Itu kalau tanya ni, mengapa diberikan notis yang begitu singkat, itu salah Perdana Menteri. Baik, mutu sekolah itu dipertikai, kemudahan asas dan sebagainya. Tahun 2023, saya luluskan 1 bilion ringgit hanya nak selesaikan masalah tandas. Itu pun tadi masuk sekolah, tanya sekolah mana? Kita ada sebut. Tandas ada rosak, okey, tapi ada satu flash tak jalan. Tiap hari Jumaat, saya pergi semalam Jumaat, mesti anak-anak sekolah tidak datang. Saya tanya, masih ada lagi. Jadi kita akan cuba pantau dan perbaiki. Tetapi dalam rencana kita, tiap daerah, kita akan pilih 5 sekolah kebangsaan dan 5 sekolah menengah kebangsaan. Untuk kita jadikan peringkat permulaan mulai tahun ini, mulai sekarang. Saya dah maklum kepada Kementerian Keuangan, bincang dengan Kementerian Pendidikan, apa yang kurang, supaya 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah ini, bukan sekolah asrama penuh atau sekolah menengah sains, sekolah di daerah. Itu kita lengkapkan dengan kemudahan yang sebaik mungkin. Tapi tumpuannya bukan sekadar prasarana, tapi mutu pengajarannya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan
prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun.